Hai, saya Liza Ramzi. Hari ini kita dalam segmen Resepi Ramadan bersama Adabi. Hari ini saya nak masak mi goreng seafood. Jom kita start. Minyak dah panas, kita tumiskan bawang besar, bawang putih. Okey, tumisan kita pun dah garing, dah wangi. Kita masukkan perencah mi goreng. Masukkan udang. Alah. Sotong. Tumis sekejap. Kita tambahkan sikit sos seafood Adabi. Sos cili Adabi. Kacang-kacang rata. Seafood kita pun dah masak. Kita masukkan fish cake, fish ball, kacang-kacang rata. Okey, bahan-bahan kita pun dah masak. Untuk mi yang basah-basah, nak makan yang berlemuh-lemuh mulut tu, kita tambahkan sikit air. Lepas tu, kita masukkan telur. Okey, kacang rata. Masukkan mi. Sayur. Apa bungkus ni? Okey, kacau-kacau hingga rata. Okey, last kita masukkan tauge. Tauge ni yang suka tauge bolehlah letak, tak suka tak payahlah ya. Okey, lepas tu kacau rata. Dah siap. Nak tauge yang rangu, tak perlu masak lama-lama. Sekejap je dah cukup. Okey, mi goreng seafood dah siap. Selamat berbuka.